Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita akan sambung untuk part yang kedua, yang mana saya telah copy data ini tadi. Okey, saya telah copy data yang telah pun kita elaborate, okey, daripada kehadiran sekolah sampailah ke status OKU tadi. Okey, berdasarkan indikator risiko cicir. Okey, yang ini kita biar tinggalkan dahulu. Okey, saya dah copy dah ke sini. Okey, mula daripada kolom A nya kod sekolah, nama sekolah. Ini saya sembunyikan sebab dia agak sensitif. Jadi saya sembunyikanlah sedikit. Ya. Okey, jadi yang kita hanya nampak adalah pada bahagian skor sahaja. Okey. Untuk skor ini, apa yang kita perlu buat adalah sekarang ini Looker Studio. Okey. Jadi untuk menghasilkan satu Looker Studio sebagai dashboard yang kita boleh gunakan untuk paparan semasa kita present sesuatu, dan dianya akan jadi lebih menarik dan mudah. Jadi kita akan gunakan Looker Studio. So untuk itu kita kena mulakan dengan Google Spreadsheet dahulu. Okey. Jadi di sini saya telah pun membuat satu spreadsheet file di dalam folder yang saya tetapkan dalam My Drive. Okey. Jadi kalau untuk cikgu-cikgu lebih elok kita gunakan ID delima lah. Okey. So di sini saya dah buat dah. Jadi kita kena tukar, rename nama ni sebagai data. Saya lebih suka gunakan huruf besar. Data risiko cicir. Risiko cicir daerah. EPD. Okey. 2024 2025. Okey, jadi dah tukar dah. So di sini dia akan bertukar secara automatik lah ni. Mana tadi? Okey, ni dia. Okey, kemudian di bahagian sheet-nya pula, sheet 1 ni kita boleh tukar. Kalau nak tukar. Okey, bagi saya lebih suka untuk tukar lah. Okey, setelah itu apa yang kita perlu buat adalah kita ada dua kaedah untuk kita menghasilkan Looker Studio. Pertama adalah dengan menggunakan extension. Okay, kalau kita gunakan extension ini, dia akan create report. Create report ini berdasarkan tapak ini directly. Okay. Tetapi saya tidak begitu gemar menggunakan extension ini di sini. Kita boleh gunakan di bahagian sini lah. Okay. Type saja Looker Studio ataupun yang saya dah buat di sini dan saya dah save sebagai bookmark ni. Okay, sambil-sambil makan lah. Okey, apa yang kita perlu buat di sini adalah blank report. Klik pada blank report untuk kita create satu dashboard yang baru. Okey, dia akan minta untuk add data report. Kita pergi ke Google Sheet ni. Okey, di sini automatically Google Sheet yang baru yang kita buat tadi akan berada di atas. Okey, klik pada sini dan dia akan keluar satu worksheet. Worksheet yang kita dah beri nama risiko cicir tadi. Yang ini. Okey, yang ini. Okey, seterusnya kita just klik add. Tunggu sebentar. Add to report. Okey, yang ini adalah paparan baru. So kita boleh klik
salah satu daripadanya. So sekarang ni apa yang kita perlu buat di sini adalah kita nak buat dashboard di dalam di bahagian yang diberikan ini. Okay. Mula sekali ni data ni kita boleh buang, so saya akan buang ni supaya kita boleh mula dari awal. Alright. Mula-mula saya nak perkenalkan dahulu di mana tempat data tu tadi diambil. Okey, data tu di bahagian sini Dia letaknya di bahagian sini. Jadi inilah yang kita akan gunakan nanti. Okey, data itu kita boleh lihat pada bahagian resource ini. Okey, klik pada resource dan manage add data resource. Okey, ini adalah data yang kita ambil. Kalau kita buat dashboard itu menggunakan extension tadi, okey, macam ini, dia tidak akan menunjukkan nama file itu seperti ini. Dia akan menunjukkan nama file yang Google sediakan sebenarnya. Jadi ini lebih jelas lah. Jadi sebab itulah saya lebih gemar menggunakan website Lucas Studio itu sendiri. Kemudian kita tarik datanya ataupun add datanya secara manual seperti tadi. Okey, yang ini kita tak perlu ganggu. Kalau tapak ini nanti tapak ini telah pun diubah suai dia punya tajuk di atas ini. Okey, tajuk-tajuk di atas ini telah diubah suai ataupun ditambah. So apa yang kita perlu buat adalah kita kenalah edit bahagian ni. Okay, kita boleh edit dan kita klik refresh fill. Di sini tempat kita nak menambah. So kalau ada perubahan lah. Kalau tak ada perubahan kita perlu buat. Okay, dan yang ini kita skip dahulu. Itu untuk saya memperkenalkan sahaja. Okay, apa yang kita perlu buat sekarang adalah kita nak ini bahagian add page. Kalau untuk page yang kedua, ini bahagian add data. Okay, kalau kita ada data lagi, data worksheet di sini. Kalau ada worksheet lagi, kita boleh masukkan worksheet yang seterusnya. Itu add data. Okay, yang ini kita tak perlu guna. Okay, yang ini add a chart ini. Okay, yang ini yang kita akan gunakan. Baik, mula-mula kita akan gunakan total terlebih dahulu. Okay, kita boleh besarkan dia. Okay, total ni untuk apa? Okay, total ni adalah untuk kita, dia akan menunjukkan bilangan keseluruhan data yang kita guna itu. Jadi dia secara automatik record count 1700 tu automatik keluar. Kita tak perlu lagi nak gunakan apa-apa formula sum ke apakah. Okay. Jadi bagaimana cara kita nak ubah suai paparan ini supaya lebih cantik dan menarik. Lebih cantik, menarik dan debum. Okay. Cara nak ubah suai adalah di sebelah tepi sini. Okay, di bahagian primary field-nya, okay, pengisiannya adalah record count. Sebab dia mengira daripada sini sampailah ke bawah. Okay, sampai ke bawah ni. Jadi itu adalah record count yang dikira, yang diambil. Okay. Kemudian kita pergi kepada style. Untuk style ini, okay, kita boleh letakkan show title. Okay, dia akan show title. Okay, kita ubahlah di sini. Ubah titlenya kepada jumlah keseluruhan. Okay, kita boleh ubah fontnya, letak tengah-tengah.
Yang lain ni kita boleh ubah juga. Okay, missing data kalau nak guna no data ataupun null ataupun blank, kita guna blank saja. Okay, hide field name ini adalah nama yang di dalam ni. Kita hide, dia akan hilang. Okay, yang ini kita letak semua tengah-tengah, dia akan berada di tengah. Lepas itu padding ini dia jarak tepi ke tepi, atas ke dan bawah. Okay, sekarang kita nak adjust dia punya label ni. Ni kan 28, so kita boleh contohnya ambil 24, kecil so kita ambil 36 je, susah sikit. Okey, untuk warnanya pula, background kita boleh letak background yang suka hati. Okey, kita boleh masukkan background sesuka hati kita, ikut selera masing-masing ya. Kemudian add border shadow, kita boleh letak add border shadow, dia akan jadi border shadow macam ni lah. Okay, klik semula, dia akan lari kalau kita klik ke lain. Kemudian show on hover, ni kena, okay, kalau kita buang do not show, okay, jadi tanda pensel tu tak ada. So biasanya kita buang lah. Okay, ini adalah yang pertama. Okay, jumlah keseluruhan. Okay, saya letak di tengah-tengah. Okay, macam mana nak tukar tengah-tengah? Tengok garisan merah. Itu adalah tengah-tengah. Okey, selepas itu barulah kita pergi kepada apa lagi yang seterusnya. Contohnya jumlah lelaki dan perempuan. Okey. So saya nak letak ini. Kita kena copy ini dahulu. Copy dan paste. Copy dan pastekan ke sini. Okey. Letak sebelah. Dan kita kena copy lagi sekali. Ataupun kita klik pada duplicate. Benda yang sama juga. Okay. Okay, kita letak di sebelah. Okay. Sebelah sini, ini baru sama rata. Sebelah sini kita nak edit untuk bahagian lelaki. So kita tukar pada style. Kita pergi kepada jumlah lelaki. Okay. Kita edit dahulu bahagian jumlah lelaki ini. Okay. Semua style tadi telah pun dia ikut sama macam ni ya. Jadi kalau kita nak tukarkan warna bagi lelaki ni, kita pergi ke bawah. Pergi ke bawah dan kita kena tukar warna lelaki ni pada warna yang lain lah. Contohnya warna ini contoh. Okey, yang perempuan pula kita tengok style dia. Okey, ini belum tukar. Perempuan. Pergi ke bawah, tukar dia punya color. Perempuan ni saya gunakan color pink. Okey. Okey, untuk jumlah lelaki dan jumlah perempuan ni kita kena buat satu filter. Satu filter yang supaya dapat mengasingkan yang perempuan dan lelaki. Ataupun kita ambil saja perempuan dan lelaki. Okay, bagi saya lebih suka menggunakan filter perempuan dan lelaki ni. Sini kita kena tukar jantina dia. Okay. Jantina. Dekat metrik, okay, primary fill-nya adalah jantina. Kita ambil jantina. Okay, ada dua saja jantina. Kalau dia tunjukkan rekod macam ini, maknanya lelaki dan perempuan. So, kita kenalah tukar dia punya ini tadi.
klik pada tanda pensel tepi ni, CTD ni, kita kena ambil count. Okay. Kita kena ambil count. Dan count ini kita tak boleh pilih di sini. Kita tak boleh masukkan dia punya filter di sini. So, bagaimana, apa cara yang kita kena buat adalah kita masukkan filter dekat bawah. Dekat bawah ni. Okay. Bahagian setup dekat add filter. So, kita kena add filter. Okay. Name filter ini adalah kita panggil sebagai lelaki. Dan select a field. Okay. Dekat mana yang kita nak pilih tadi adalah jantina. Jantina. Okay, conditionnya adalah kita boleh guna sama ada equal to ataupun in. Okay, sekarang saya guna equal to dahulu. Equal to siapa? Lelaki atau perempuan? Okay. Jadi ini lelaki, saya klik untuk lelaki lah. Tak perlu or, dan save sahaja. Okay, sekarang jumlah lelaki sudah pun terpapar. Okay, sekarang ni kita nak buat jumlah perempuan pula. Klik pada perempuan. Okay, jadi seperti biasa untuk jantina kita kena tukar matriks dia kepada jantina. Okay, macam tadi juga. So di bahagian CTD itu kita tukar kepada 2. Kita tukar kepada count, bukannya count listing. Okay, tukar kepada count. Dan di bawah sekali add filter. Jangan guna lelaki lagi lah. Kita kena create filter yang baru. Kita letakkan perempuan. Okey. Bagaimana kita nak pilih perempuan tadi adalah dalam kolom jantina. Okey. Dan conditionnya equal to perempuan. P. Dan save. So, ini adalah jumlah perempuan. Begitulah cara dia. Cara untuk kita membuat filter kepada jumlah itu tadi. Bagaimana kita nak jumlahkan lelaki dan perempuan. Okey. So, lengkap lelaki untuk penggunaan bagaimana kita nak menggunakan record count ni. Okey. Sekarang kita akan masukkan jumlah yang lain pula. Okey, itu nanti adalah untuk video yang akan datang lah. Bagaimana cara saya nak buat satu bentuk ni shape. Saya nak buat dia punya banner dekat atas ni. Okay. Banner yang menarik, yang bergerak-gerak. Nanti kena tunggulah. Jadi saya akan buat nanti. Okay, jadi apa yang lagi diperlukan di sini? Jumlah sudah. Okay, jumlah sudah. Kemudian cuma yang ini saja. Okay. Cuma yang ini saja yang kita perlukan nanti. Kita nak tengok macam mana berapa ramai yang kehadiran ke sekolahnya tidak hadir melebihi 3 hari, tidak hadir melebihi 10 hari ke, bagaimana pencapaian akademiknya, adakah semua subjek tahap yang rendah. Jadi kita akan tengok bilangan dia. Lepas kita tengok bilangan dia, kita boleh letak lagi nama murid dekat sini. Tapi yang itu nanti saya akan lebih banyak kepada hide lah, kita lindungkan daripada terdedah nama-nama tu. Okay, jumlah ni tak mengapa. Okey, jadi kita akan jumpa pada next video lah untuk part yang ketiga. Okey, untuk ini saya stop dahululah. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera.